Hello guys, selamat datang ke video Farazi channel. Okay, hari ni saya nak unbox yang ada nanti-nantikan Figura Boboiboy Nova dan Blizzard. Okay, jom kita tengok review. Okay, ni figure Boboiboy Nova dengan Blizzard je. Okay, ni saya beli dekat Tosa Putrajaya dengan harga RM50, RM59.90. Okay, dengan kalau kat kedai biasa harga dia RM54.90. Okay, kat kedai yang pasar raya besar ni harga dia RM59.90, memang mahal sikit. Okay, kedua ni memang RM59.90. Kalau kat kedai komik kedai biasa harga dia RM54.90. Okay, ni saya beli kat Tosa Putrajaya ya. Okay, dia memang agak mahal sikit kalau beli dua ni dengan harga RM119.80. Okay dah. Jom kita review Nova dulu. Jom kita review. Okay, menarik figure Boboiboy Nova. Okay, Nova cakra dia. Macam dalam Baraja episod 6 lah. Macam yang video saya edit tu, yang macam part awal-awal dengan video episod 6 tu. Okay, belakang tu dia bagi tahu abilities dia ya. Okay, ni boleh bagi tahu manual boleh pusing ketat. Mana boleh pusing dah. Tak masa lagi, jom kita buka. Logo Boboiboy dengan monster. Hebat lah figure ni. Mantap. Kita buat macam buka. Apa yang abang tak ada lagi? Cuba fikirkan. Okay, gempak. So Boboiboy Nova. Okay, ni figure Boboiboy Nova. Tada. Let's unpack. Jangan buat masa. Jom kita buka. Yeah, dah lepas. Abang dah kembali beraksi. Okay, senjata aku akan beli sekali. Ni senjata dia. Tada, Boboiboy Nova. Okay, jadi kita pusing artikulasi dua Nova ni. Okay, kepala boleh pusing. Okay, not bad. Okay, tangan boleh. Kaki boleh. Answer so sedap kalau pegang ni. Kaki sengit sikit je. Macam nak berdirikan Boboiboy Nova ni. Okay, berdirikan. Susah pula nak berdiri. Macam nak berdirikan Boboiboy Nova ni. Okay, dah sensor. Okay, ni senjata dia. Kita cuba pakaikan dia Nova ni. Jadilah macam dalam iklan dengan macam Siri. Okay, dah macam senang. That's right. Okay, sampai senang ni masih nak putuskan tangan robot Pak Pato tu. Okay, ni macam Pak Long Pak Pato je, jadikan dia cakra. So nak buka tarik je kot. Tak ni kan cabut ke. Dia macam kunci ke. Satu dah terbuka. Macam nak buka dia. Keluarkan betul cakra. Susah nak buka. Okay, kita review Boboiboy Blizzard. Okay, dah kita review apa yang menarik. Okay, warna biru. Ini warna merah ya. Best friend. Okay, ni macam di tahap 3 Boboiboy api dengan air ya. Okay, ni Boboiboy warna biru. Handsome dia. Okay, bukan Boboiboy juga. Sama macam Nova tadi. Okay, belakang betis dia ada pasal ais. Okay, jom tengok. Dia pun boleh sama juga. Sama juga. Okay, Boboiboy Blizzard pula. Boboiboy Blizzard handsome ni dia. Sedap pegang ni. Cuba pusing kepala. Okay, kepala boleh pusing. Tangan boleh. Okay, dua tangan. Okay, kaki boleh berdirikan dia. Okay, handsome. Kepala boleh pusing. Okay, dan ni dia Blizuka. Tembakkan pemaku macam kalah ke Pak Pato tu. Dia macam hancurkan dia main sikit. Okay, jadi kita pakaikan dia. Boleh. Lepas ni kita buat macam tu. Ni bazooka dia. Okay, jom kita jadikan dia mace. Boleh ketuk orang tu. Kalau ngadu ni memang kalah ni. Macam ni. Okay, jadi dah mace. Dia jadi. Okay, ni tak tahu nak cara cabut dia Nova punya ni. Dapat kau. Bunyi nak. Okay, this also.
Calas. Okey, selamat. Okey, ni kepala boleh pusing. Dua cakra dah selamat. Okey, pusing kat kepala. Okey. Baru mantap. Okey. Ya, okey. Princess. Okey, jom kita cari cantumkan dia. Dia macam nak keluarkan benteng salju. Okey. Berhenti lah dulu takut memori penuh. Okey, menu dah keluar ya. Okey, jom kita review. Okey, jom kita pasangkan dia cara nak jadikan dia jatuh tebat tu. Okey. Kita cabut juga. Kita cabut dulu. Okey, kita cabut. Okey, ini nak ubah-ubah kalau begini. Kita pasangkan. Okey. Jadi baiklah, aku ubah. Macam mana ni? Macam jadi je ni. Macam dia nak jadi lah. Hebat lah. Ni dia. Sejati dia. Okay, lama juga tu memori untuk nak dah. Ni jom kita tunjukkan lagi. Okey, jom kita cuba combine. Okey. Combine sedikit pun yang tak bisa. Jom combine. Okay, nak combine mula-mula masuk macam ni. Lalu yang ni masuk macam ni. Macam ni. Tengok dia nak jadi dah sikit lagi. Ni masukkan ni. Dia masuk macam ni. Siap. Okey, dah jadi dah skin baraju. Okey. Tak pula. Dah jadi pergabungan. Okey, sama lah macam dalam CV. Okey, macam video saya tu bagai di video tadi macam kita tadi dah. Jom kita kembali ke asal. Kalau cukup memori. Jom kita kembali ke memori. Okey, combine tada. Berhasil. Dah jadi wheel. Okey dah. Dah boleh nak macam ni lah style. Dah boleh pakai cakra lah boy style. Macam nak beli dia orang ni.
Okay, habis. Okay, sampai sini video kita. Kalau ada nak beli figure Boboiboy Nova dengan Blizzard ni, ada boleh check kedai mana-mana saja, macam Toys R Us, Aeon, Parkson, dengan kat Eastern, dengan kat kedai buku pula boleh cari kat Popular, MPH, dengan SMO Bookstore, dengan kakak online ada boleh cari kat TikTok Shop, dekat Shopee, dengan Lazada, dengan kedai mainan lagi. Kalau kedai biasa pula boleh cari kat kedai mainan macam kedai buku, macam kedai makanan pula boleh cari kat 7E, My News. Okay, kalau nak kat kedai, kalau nak dia boleh cari kat kedai buku mana je, bukan kedai buku macam koperasi ya, kedai buku yang macam yang besar tu, yang macam laku, macam kat Semenanjung itu. Okay, dah sampai sini video kita. Kau dapat sekarang harga RM59 guys, yang proses ke kedai biasa harga RM54, yang proses kita dapatkan sekarang sebelum kehabisan stok. Okay, dah sampai sini je video kita. Okay, dah bye. Assalamualaikum, terbaik. Yes. Oh,